Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Asfabi Azman dari Kelas 4 Izwa. Saya kali ini bersama dengan Cikgu Amira. Cikgu, bolehkah saya bertanya beberapa soalan? Boleh, silakan. Okey, pada pendapat Cikgu, mengapakah Hari Kemerdekaan penting untuk diingati oleh rakyat Malaysia? Okey. Hari Kemerdekaan penting untuk diingati oleh semua rakyat Malaysia kerana ia memperingati kita pada pejuang tanah air kita, di mana pejuang-pejuang ini telah membebaskan kita daripada cengkaman penjajah asing. Bolehkah Cikgu kongsikan tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini? Tema sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini adalah Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Kerana tema ini sedikit sebanyak dapat memperingati pejuang-pejuang tanah air sebelum ini dan dapat memupuk semangat untuk cintakan negara. Pada pandangan Cikgu, bagaimanakah semangat cintakan negara dapat diserap dalam diri setiap rakyat Malaysia? Okey, semangat cintakan rakyat, semangat cintakan dapat diserap dalam rakyat Malaysia adalah dengan cara mempromosikan kebudayaan, tema-tema kebudayaan seperti memperagakan atau memperkenalkan seperti pakaian, seperti lagu-lagu patriotism. Di situ anak-anak murid sekarang ni ramai yang tidak kenal apa itu semangat patriotism. Okey, terima kasih Cikgu. Sekian, terima kasih daripada saya wartawan Cilik Skipper TV. Bye.